Okay guys, hari ni week 8 kot, selepas midterm last sem. Tengok bilik e-sport jap. Lip, kata-kata sikit Lip. Kata-kata untuk hari ni ialah kita di bawah. Okey, Itu je guys. Boleh. kita tak nak biar kita di bawah. Okay guys, hari ni kita nak prank Adam. Stay tune guys. Cip, Asal kau tak ikhlas? daily vlog. Kita nak makan. Ni markah asal dia. Jadi kita potong, kita buat ni. Wow. Ini kena muka paling ketat tu. Tak boleh, dia dah tukar 10 lah. Cantik siap cinematic. Nanti dia kira bodoh. Ni 10 kan, 7. 10 je memang. Tak. Memang 10 kan. Yang belakang ni potong. Ni pun sama lah kena potong ni. Potong tak? Okey, dia 10. Okey. Dia layan kan kalau sekarang. Takut dia tidur bodoh. Tengok dia. Kata hari ni dah. Aduh, kena pergi depan tu. Dah mati ke? Apa ni siap tu? Apa yang video kan dulu kan? Dalam video mungkin lagi ke? Kurang 10 mata. Tak rasa kurang kan? Tadi memang panggil semua orang kan? Macam bunyi nama tu kan? Daily vlog kan? Cuba nama Rafi memang dia. Nama kau tak panggil. Kau cuba ni asal nama ada tak panggil. Lepas tu lama sikit. Dia kata macam West ada Fahmi. Come forward kan? Madam nak jumpa kan? Lepas tu kita cakap lah Adam extend Madam. Lepas tu dia Madam bagi tahu. Rasa bukan. Bukan. Dia t-shirt kan. Dam, ni bukan separuh, Ni bukan at my suku. office. Ini 4% ni Dam. Wah. Uish. Kena pangkah satu page tu kan? Session peace semua kalau ada datang tu kan. Memang media marah depan tu. Nasib baik ada tak datang. Supaya suruh Memang Fitri gelak lah depan dia. Tadi kan, kita datang tak? nasib baik madam tadi sebab dia macam rushing nak pergi meeting gitu lah. Jadi dia macam bagi tahu Adam nanti nak jumpa dia. Barang kan ni sangat masalahnya dah. Dulu Tadi ni kan dia. Oh, apa dia? Aku 39. Weh. Kita dekat-dekat kan? Fee 40. 40 tepat. Memang dekat-dekat lah. Ada begini. Tunggu sangat you. Oh, nampak. Dia duduk belakang. Tak tahu tu. Ada belakang tiang. Belakang tadi kan macam tiang. Merem 44 tu. Medium tengok. Apa kata-kata kau dah? Okey je.
mana. Ah, shit. Ha? Cuba suggest dah apa aku patut beli. Oh. Ini type salted lemon. Salted lemon. Salted lemon. Nama tinggi lah. Dua dia. Wish, makan tiu padu tu. 2 tin buat aku tak tidur baik sampai tengah hari. Sampai petang. Kau parah kasih dia pesan? Weh, dia main kasut ni baik futsal itu. Yes, sir. Kasut le. Im, bangun. Dah pukul 8. Kasut rapi kan? Awal lah kasut tu kan? Kasut yin yang yang kasut ni wanted tak? Wanted kan kasut ni? Ni dia ijat yin yang yang pakai kasut sampai tadi suruh dia. Awak ni kau ijat. Pandai kan tu kan? Macam dulu zaman kata banyak orang tu. Apa dia nak beli? Yuzu. Apa Yuzu? Apa cik? Tak apa aku dah. Ha? Macam nak gerak terus? Tak ada lah gerak terus. Kita nak gerak awal sikit. Saya tak. Memang padu lah. Yang lain tanya. Apa yang lain? Fik tengah tidur. Oh nak gerak terus. Sudah kereta lambat lah. Kita kau ikut driver korang. Pandai lah. Jom. Pilihan masuk lah bukan aku. Dengan pemain ni. Bodoh rakam tak ada bangga apa. Cik. So guys, hari ni kita orang ada aktiviti malam sebelum ke Cambridge kan? Kan nak cakap genting tadi kan. Aku dengar kat harga. So aktiviti hari ni Cambridge yang paling rapat yang main nama. adalah mempasang Pasal Merestore motor dan menginstall motor dan Restore bodoh. Restore. Restore. Merestore. oh bukan install Kristen. Kita tu kau gabi kan. merestore box ke motor dan LC first gen. Betul. B1 mat bukan first gen tu. Video apa? Version. Lepas tu aku cakap apa? Gen lain lah tak ada. Oh Pernah ke kau dengar kereta MyView Gen 1? tak pernah. Selalu version 1 je. V1. Okay, Dan tengah bersiap. Langkah tu. Rabu aku gelak tu. Pada dunia. Biar lah kat situ. Gelak lu menang kan. Okay, ni boxnya. Seat pun dah pasang. Nama seat adalah Sakon. Apa kon? Oh nampak selesai. Selfie je. Sekejap muka kau je. Kita boleh end lah tu. Boleh kan? Kenapa tengah apa? Kita sama kan pindahkan lagi barang-barang apa gambar-gambar lain. Wih dah reti. Ni tekan balik.